Sebabnya Maghrib dengan Isya tu dia dekat sangat. Bahkan kalau mengikut mazhab Syafi'i, qaul qadim Syafi'i, dan qaul qadim ni dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i, umpamanya dalam Al-Ashbah wan Nazair Imam Sayyuti tu, dia hujung nak akhir dalam tu dia beberapa masalah yang mana mengikut ulama-ulama Syafi'i lebih kuat qaul qadim daripada qaul jadid. Hak umumnya orang pakai qaul jadid, bukan qaul qadim. Enggak apa dia qaul jadid qaul qadim pula takut. Ada hak tu. Ada hak tak jelas lagi. Jadi Imam Syafi'i ni dia ada dua pendapat dia secara kasar. Semasa dia duduk di Iraq, dia tua begitu banyak dah lah. Hak ni dicatat oleh anak-anak murid dia sana. Ni orang panggil qaul qadim, qaul pendapat lama. Bila dia pergi ke Mesir, banyak berubah pendapat dia. Ada kalanya hak dulu dia tinggal. Dia waktu ambil pendapat baru. Hak tu orang panggil qaul jadid. Disebarkan oleh anak-anak murid dia sana. Jadi pada umumnya qaul jadid ditarjihkan, mana diutamakan daripada qaul hak lama. Sebab ni hak baru kan banyak dia baikilah, banyak dia baiki. Tapi tidak ada siapa pun kata qaul qadim ni, qaul hak dulu tu tak boleh pakai, makna salah. Tidak gitu maksud. Apa ni pendapat ulama ni beza pendapat dia ni tidak gitu. Jangan faham gitu, silap. Tu kalau orang lain boleh jadi gitulah. Sebab apa tidak berlaku kepada imam-imam ni? Dia tu bukan tak ada juga salah, tapi jarang. Kalau salah tu dia pakai hak tu lah. Kalau selagi ada tu maknanya boleh dipakai lagi. Hak ni lah hak maksud dalam kitab-kitab qawaid fiqh, fiqh. Dia kata al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Itu maksud dia. Ijtihad tidak roboh dengan ijtihad yang lain. Mula Imam Syafi'i kata begitu. Lepas tu dia kata lagu lain. Jadi hak dulu tidak jadi roboh, tidak utuh. Sebab apa? Sebab hak dulu pun dia bukan pakai otak dia, fikiran dia semata-mata. Dah, dia ada dalil dah. Dalil dia Quran Sunnah dah. Cuma dia kaji pula lebih tepatnya gini. Sama ada Quran juga, hadis juga, ataupun dia tengok nasabahnya lebih sesuainya, hak ni lebih kuat. Itu saja. Hak dulu ada juga, bukan tak boleh pakai, sebab dia ada dalil juga. Bahkan hak dikatakan qaul qadim ni kalau dalam mazhab Syafi'i misalnya, hak mazhab lain banyak juga lagu tu lah juga. Kalau kita kata dalam mazhab Syafi'i ni, hak kita kata qaul qadim tu ada kalanya dipakai galik-galik oleh orang lain, tak ada qaul qadim bagi dia hak tu, hak dia nak pegangnya, hak tu. Tidak kata basi, tak ada. Orang nak pegang hak tu, cuma dia yang berubah. Misalnya kita kata air musta'mal, Imam Syafi'i kata tak boleh guna. Tu hak maklumnya kan. Bahkan kalau ngecik tak boleh dah. Sampai gitu mau jadi wasuah pula. Ngecik ni kita dah ambil himaya kan, ambil himaya ni hak jatuh ni, ngecik. Dia kira pasal kita basuh saat ni musta'mal tu apa mana? Dia ada lah pula kan. Musta'mal tu mana hak guna untuk mengangkat hadas. Hak mula-mula, bukan hak dia. Hak mula-mula, hak basuh mula-mula tu, itu orang panggil musta'mal. Musta'mal tu dari segi bahasa dia makna air yang sudah diguna. Bukan guna basuh pinggan. Guna basuh pinggan tak apa, boleh guna pula. Guna untuk mengangkat hadas. Tu kena. Misalnya basuh tangan ni kan wajib. Mula-mula. Itulah air musta'mal. Bukan air kita basuh muka saja ke, basuh pinggan ke. Dah, tu boleh lagi kalau cuci. Boleh lagi. Musta'mal dari segi bahasanya, tapi dari segi fiqhnya cara tidak musta'mal lagi, boleh guna lagi. Jadi bila air ni sudah guna, hak yang pertama, hak yang kedua tak kira, hak yang kedua tidak musta'mal, yang ketiga tidak musta'mal. Dia kira fiqh Syafi'i. Lepas tu hak guna saat ni dia tak boleh dah nak guna semula, hak mula-mula saja untuk mengangkat hadas.
tak boleh. Tapi qaul qadim kata boleh. Boleh. Qaul qadim kata boleh. Mana kalau seseorang tu dia basuh muka, mula-mula atau dia basuh sekali je, kalau air tak ada kan, boleh juga basuh sekali saja anggota tu kan. Kali dia tak ada. Lepas pada tak ada tu, ada lah air. Lepas tu dia nak ambil air sembahyang mula, boleh. Bukan kali yang kedua, 5 kali, 10 kali pun boleh. Itu qaul qadim. Apa sebab? Dia pegang dengan ayat Quran, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan air dari langit, air yang banyak kali dapat menyucikan. Tahuri, bukan makna sekali. Bukan makna sekali. Tahur. Sebab apa? Dia reti bahasa Arab dalam ni, pokok ni tidak tahu. Tahura tu, tahur situ dia pegang butir dia je. Sebab tahur tu, kalau orang mengaji Arab, dia panggil sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni dia menunjukkan banyak kali berlaku, bukan sekali. Misalnya kita kata akilun, dia kata orang baru belajar bahasa Arab, akilun makan, sekali makan, akilun lah yang makan. Tapi kalau akulun, itu bukan sekali makan, banyak kali. Ataupun berhi makan, boleh berlaku lah, yang menunjukkan banyak lah. Jadi tahur ini ada banyak kali sifat boleh menyuci. Dia tidak kata mutahhiran. Tuhan tak kata begitu. Tuhan kata tahura. Tengok, dia ada dalil, tapi apa dia tinggal ada dalil. Apa dia tinggal ada dalil. Dia fikir pula kemudian dia tengok, kalau sungguh boleh, sungguh betul lah dari segi bahasa begitu. Kalau boleh sungguh, mestilah tidak ada hukum tayamum. Payah benar nak berlaku tayamum. Sebab apa? Masing-masing tak ada. Sahabat tak ada. Lepas tu guna pula. Adakah pernah ada dalil yang menunjukkan dia waktu buat gitu? Tak ada, kata dia. Bila tak ada, tak boleh pakai. Kalau tadi tu dia tinggal. Sebab apa? Amalan sahabat tak buat gitu. Guna air sekali, lepas tu kalau tak ada air, tak tayamum. Tak ada kata pakai, tak ada air tadi, lepas tu guna semula, tak ada. Itu sebab tu Imam Syafi'i tinggal pendapat lama dia tu. Padahal pendapat lama dia tu ada dalil Quran benar, mengikut kaedah. Dia tinggal. Baik, hak dia tinggal tu dalam mazhab Malik, pakai alik lagi. Tak ada dhaif, tak ada apa. Memang lagu tu Imam Bukhari pakai alik lagi. Sebab dia pegang hak tu tahura, tak lagi. Hak Sa'di, hak sahabat, hak begini, sahabat hak tu kedudukan dia rendah, Quran atas kata. Dah Quran kata begitu, sahabat tak buat, boleh jadi dia tak nampak gitu, dah ikut dia lah. Itu sebab kita kata hak qaul qadim tu bukan tak boleh pakai. Orang lain tak pakai alih-alih. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun pakai juga. Kalau dalam kita pakai, memang sebut lah tu. Hak pakai hak tinggi sikit lah. Hak rendah tak ada, dia biasa je. Kalau hak tinggi sikit tu memang ada. Jadi hak dulu tu ada kalanya dia lebih kuat lagi daripada hak baru. Mengikut ulama-ulama Syafi'i, hak datang kemudian dia kata hak ni lebih kuat lagi. Orang tak pakai sungguh pasal hak tu. Gapo dia hak lebih kuat, antaranya waktu sembahyang. Waktu sembahyang Maghrib dengan Isyak pendek benar masuk. Kadang setara mana? Lepas kita sembahyang Maghrib, selesai tu kadang kita sembahyang 2 rakaat. Kita ambil air sembahyang, kalau kita sembahyang 2 rakaat. Lepas tu sudah tu dah masuk selalu waktu Isyak. Masuk selalu waktu Isyak. Jadi waktu Isyak ni tidak lama lah. Sebab tu dah sabar dah ayat ni, dia kata bahagian permulaan daripada waktu malam tu memang 2, sembahyang Maghrib dan Isyak, tapi dekat sana. Dekat sana. Kalau kita kata hak super qaul jadi, hak sebut pakai lalu, tidak lama nak banding dengan panjang lagi kan malam tu. Lepas pada tu masuk waktu Isyak tu awal juga.
Tapi kalau mengikut qaul qadim lebih awal lagi. Dan orang tidak tahu dia kamatkan waktu tu orang buat qaul qadim tak boleh pakai. So yang kedua qaul qadim tak kurang lah, qaul jadi ni lebih kuat. Dia tidak tahu hak ni mengikut ulama-ulama Syafi'i, hak ni lebih kuat. Sebab tu saya ingat ni gini, pasal ayah dulu sakit, dia payah lah nak bangun, ambil air semak, dia pakai hak tu, dia lah royaknya. Lepas tu kita ngaji, kita tengok, oh memang ada semua, dia pakai lagu tu. Lepas sembahyang maghrib tak ada lama, duduk muntah, sembahyang lalu isyak. Jadi makna kalau kita sakit, kita ada alasan, ada sebab, nak sabar. Kalau tak ada kamu satu, boleh. Apatah lagi kalau ada sebab, lagilah boleh. Kalau tidak kan nyusah, batal air sembahyang dah pula, nak bangun pun susah, kena orang cucuk, kena gapo kan air sembahyang. Kena ingat hak ni lebih kuat lagi qaul qadim daripada qaul jadi. Tapi kerana kita tak tahu, jadi susah. Sebab tu orang ngaji tahu dah banyak kali, bukan jadi susah. Kalau dia ngaji dia kau susah tu, ada benda tak kena tu. Ada benda tak kena tu. Sepatutnya kau mudah. Sepatutnya. Misal saat ni lah. Misal saat ni, kita tak tahu pun yang waktu tu kuat, lebih kuat daripada qaul jadi. Sebab tidak pernah didedahkan. Cara ke mazhab lain, mazhab Syafi'i pun tak tahu lagi. Banyak tahu. Kalau nak kira dalam tu pun banyak dah kemudahan aja. Tapi dah tidak ambil yang mudah, dah ambil yang payah. Duk ambil yang payah. Lepas tu duk ingat, ijtihad dulu sudah roboh. Tidak, bukan lagu tu. Barang ijtihad ni beginilah. Saya buat dah contoh dulu. Beginilah. Seorang tukang, dia buat rumah tepi patah, ataupun atas bukit, ataupun mana-mana lah, sesuai dengan tempat tu dia buat. Bila dia pergi ke lain, dia buat pula rumah lain. Mungkin dia tukar, dia padat, dia buat. Jadi rumah dulu tu tak boleh duduk. Hak tepi patah tu, walaupun kata rumah kayu lah katakanlah, rumah kayu, rumah juga, rumah kayu pun tidak orang panggil rumah je rumah batu saja baru rumah. Rumah kayu pun rumah juga, boleh duduk. Ada kalanya kalau kita pergi sana, tak ada masalah duduk tidur tepi jalan, ataupun nak sewa hotel kau apa ke, rumah kita ada, kita boleh duduk situ. Walaupun kita tinggal lah, tapi rumah tu boleh duduk lagi. Sebab ijtihad ni makna benda besar, benda wujud, benda butir, boleh tengok, boleh tidak mudah dia hilang. Itu orang panggil ijtihad. Ijtihad ni asal ijtihad, bukan asal fikirkan mengaru sendiri. Dia ada dalil. Sebab tu dia jadi kuat. Sebab tu dia jadi kuat. Jadi walaupun dia tinggal apa, orang lain nak pakai tak apa, dia sendiri nak pakai pun tak apa. Tidak kata jadi roboh. Maknanya rumah ataupun binaan yang dibuat oleh ulama mujtahidin ini, dia bukan rumah semua budak-budak duk main tepi patah tu, istana pasir, bukan lagu tu. Memang rumah sungguh. Kena faham gitu, barulah faham al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak roboh dengan ijtihad yang lain. Hak tu tetap boleh pakai. Jangan kita kata mana dia tak apa pandai lah dulu, tak apa yakin lah dulu. Bukan masalah dia pandai dah. Cuma dia penemuan lain pula, penemuan lain. Hak ni pun boleh pakai juga dengan dalil juga. Sebab kita kata tadi, dia perhati sahabat-sahabat tak ada buat. Kalau boleh mestilah buat. Lama benar lah. Nak sampai ke peringkat boleh tayamum tu, moga air sikit pun dah moga boleh banyak kali. Dia pergi tu, jadi dia kata hak tu tak kuat. Walaupun ahli ada boleh, dah tak salah dah. Dia tinggal. Dia tinggal. Jadilah qaul qadim dia, pendapat lama dia. Tapi hak dia tinggal tu orang lain tak tinggal. Orang lain tak tinggal. Maka itulah yang menjadi amalan dalam mazhab dia. Juta-juta orang duduk amal hak tu. Tak betul. Tak apalah.